antara service advisor dan juga tempat duduk pelanggan untuk deal, sama ada buat quotation ke, untuk bincang ke, untuk dapatkan consultation ke. Kat belakang ni kita guna konsep seperti klinik ataupun hospital, di mana kita ada pakar kat sebelah dan juga pesakit dekat sebelah. Pesakit dalam erti kata bengkel kita ni adalah pelanggan lah, bukan dia yang sakit lah, tapi motosikalnya lah. Motosikal tak boleh cakap, jadi pelanggan tu ataupun owner tu lah yang boleh cakap. So dekat sini macam tengok, kita boleh pilih package apa yang ada. Bayaran angsuran pun diterima juga. Nak bayar pakai QR pun boleh, kad pun boleh, credit card pun boleh, debit card pun boleh, semua boleh. Akan dibantu oleh service advisor jadi dia akan advise lah servis apa yang patut buat. Kalau abang-abang tak tahu apa masalah motor abang, tertanya-tanya, tak pasti, was-was, hanya tahu simptom ataupun hanya tahu kerosakan sahaja, just datang dapatkan khidmat kita orang. Okey, kalau abang-abang nak call pun boleh di talian ini. Kalau abang-abang nak WhatsApp dulu pun boleh di talian ini. Kalau abang nak terus booking pun boleh dekat link kat sini. Yang penting standard kilang saja, Modi jangan datang. Terima kasih banyak bang. Bye bye.